Yes, dia ada jumpa anak sekali saja selepas bercerai. Itu pun waktu anak dah nazak. Lately ni banyak sangat kes keluar. Lagi banyak interview keluar. Lagi banyak cerita lama naik. Aku pun tak tahulah apa jadi dalam marriage mereka ni. Aku tak tahu siapa salah, siapa betul. Tapi kalau apa Nurin Alisa claim ni betul dalam podcast, bro, aku malulah bagi pihak lelaki. Serius. Pasal ni bukan isu rumah tangga lagi dah. Ini isu kemanusiaan. So hari ni aku nak cakap direct. 3 group aku nak tegur. First, untuk semua bekas suami. Bro, be a responsible human being. Walaupun hang tak nak tengok muka bekas bini hang lagi dah, tapi anak tu darah daging hang sampai hang mati. Cerai tu bukan satu lesen untuk hang hilang diri. Bukannya tiket untuk hang move on and pretend tak ada tanggungjawab. Hang tak suka bekas bini hang, tak apalah. Tapi anak hang tu apa salah dia? Kalau apa Nurun cerita ni betul, aku tak tahulah bro. Aku malulah nak panggil hang jantan. Lah ni hang dah ada wife baru. Nanti bila dapat new baby, kalau perangai hang serupa juga, nanti siapa nanti suffer lagi? Second group yang aku nak tegur ialah untuk semua ex-wife yang ditinggalkan, especially yang ada anak. Aku tahu hang penat, aku tahu hang sakit, hang seorang je urus anak, kerja, pikot, nafkah, semua. Tapi at some point hang kena buat satu decision. Hang nak terus perang ke ataupun hang nak move forward? Kalau hang terus pilih untuk perang, okey je. Tapi energi hang semua tu duk fokus dekat perang je. And anak hang pun tidak rasa energi toxic perang tu every single day. So sis, fight for your right. Yes, pilah court, tuntut apa hak hang, tuntut nafkah. Tapi hang sendiri kena decide sampai mana hang nak fight. Pasal selagi hang kat situ, selagi itulah hang duk bina energi toksik. Jadi sampai time elok hang fokus balik. Find yourself, rebuild your life, jadi version yang terbaik untuk hang dan anak hang. Stoplah repeat cerita lama tu. Stop bagi trauma jadi konten hidup hang. Kalau hang belum maafkan, meaning hang belum bebas. Anak hang pun belum bebas. Maafkan tu bukan untuk bekas suami hang yang bahalul, tapi maaf untuk diri hang dan anak-anak hang. Grup yang ketiga ialah pasangan baru, the new husband or the new wife. Ni mai nak dengar Sat. Kalau hang nak kahwin dengan someone yang dah ada anak, itu bukan baggage, itu package. Itu amanah datang sekali dengan your new partner. Hang tak boleh main cakap itu dia punya problem, itu bekas dia, itu tak ada hal dengan aku. No. If you love that person, you advise them to show up. Suruh partner hang bagi nafkah, suruh partner hang pergi mahkamah, suruh partner hang check in dengan anak-anak from previous marriage. Kalau hang yang cegah, kalau hang yang halang, kalau hang yang influence dia to ignore the kids, hang pun serupa juga bersubahat. Ni jangan lupa cara partner hang treat anak dia from previous marriage, itulah blueprint dia akan guna untuk treat hang. So think about that. In summary, aku tak tahulah what went wrong in their previous marriage. I don't know who started what. Aku tak mau nak judge mereka ni. Cuma aku nak ajak laki-laki, perempuan, pasangan baru semua buatlah benda yang betul. Pasal bila kita buat benda yang betul, anak-anak tu insya-Allah akan selamat and not be a victim of our past.